Pernah tak anda berhenti sekejap dan betul-betul fikir pasal cahaya? Ia benda pertama yang kita nampak bila buka mata pagi-pagi dan benda terakhir yang kita tutup sebelum tidur. Cahaya ni ada di mana-mana, sentiasa wujud sampai kita selalu anggap ia biasa je. Ia menerangi dunia kita, bagi kita peluang tengok muka orang yang kita sayang, keindahan alam semula jadi dan macam-macam warna di sekeliling kita. Malah, ia jugalah yang memberi tenaga kepada kehidupan itu sendiri. Tapi, di sebalik semua ni, tersembunyi salah satu misteri yang paling dalam dan paling cantik dalam alam semesta kita. Jadi untuk kupasan kali ni, jom kita sama-sama terokai perjalanan yang luar biasa ni. Kita akan cuba faham apa sebenarnya cahaya. Dari sifat kuantumnya yang terus terang agak pelik, sampailah ke peranannya sebagai utusan kosmik yang bawa cerita dari masa lampau. Baiklah, ini dia peta perjalanan kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan soalan paling asas. Apa benda sebenarnya cahaya ni? Lepas tu, kita akan selam lebih dalam ke satu misteri yang dah berabad-abad peningkan kepala para saintis, iaitu sifat duinya sebagai gelombang dan juga zarah. Seterusnya, kita akan lihat macam mana fizik yang kompleks ni bertukar jadi pengalaman kita seharian melalui warna dan penglihatan dan macam mana ia menjadi enjin yang gerakkan hampir semua kehidupan di bumi. Akhir sekali, kita akan kaji macam mana kita sebagai manusia telah gunakan cahaya sebagai alat dan macam mana ia menghubungkan kita dengan alam semesta yang luas dan sejarahnya yang agung. Jadi, jom kita mulakan dari awal. Kita semua rasa kita tahu apa itu cahaya. Kita petik suis, ia muncul. Kita nampak ia memancar dari matahari. Tapi kalau saya tanya anda, cuba terangkan apa itu cahaya tanpa guna perkataan terang atau gelap. Dah jadi susah sikit kan? Jadi jom kita tanya soalan yang lebih mendalam. Pada tahap paling asas, apa sebenarnya cahaya ni? Soalan ni mungkin nampak macam mudah je, tapi jawapannya telah mengubah sepenuhnya cara kita faham realiti. Cahaya bukan setakat sesuatu yang bagi kita nampak. Ia adalah salah satu komponen paling asas alam semesta. Dan untuk faham tentangnya, kita kena masuk sikit ke dunia fizik moden, bermula dengan idea tentang tenaga dan gelombang. Okey, ini dia takrifan teknikalnya. Cahaya ialah sejenis tenaga. Lebih spesifik lagi, ia adalah sinaran elektromagnet. Jom kita pecahkan istilah ni. Sinaran maksudnya tenaga yang bergerak keluar daripada satu sumber. Elektromagnet pula bagi tahu kita jenis tenaga tu. Cuba bayangkan ada dua medan yang kita tak nampak. Satu medan elektrik dan satu medan magnet. Dalam cahaya, dua-dua medan ni saling berkait, beralun naik turun, menari bersama sambil bergerak ke depan. Getaran medan elektrik akan hasilkan medan magnet dan getaran medan magnet tu pula akan hasilkan medan elektrik. Dan proses ni berterusan. Ia satu tarian yang tak perlukan apa-apa untuk bergerak. Sebab tu ia boleh merentas ruang angkasa yang kosong. Idea yang cemerlang ni disatukan oleh seorang saintis hebat, James Clerk Maxwell, pada abad ke-19 yang sedar bahawa elektrik, magnet dan cahaya sebenarnya adalah benda yang sama. Dan tarian elektromagnetik ni bergerak pada kelajuan yang memang tak masuk akal. Hampir 300,000 km sesaat. Bukan sejam tau, tapi setiap saat. Laju ni sangat-sangat pantas sampaikan dalam sekelip mata anda, satu pancaran cahaya boleh keliling planet bumi kita ni lebih daripada 7 kali. Kelajuan ni, yang kita panggil kelajuan cahaya, bukan sekadar nombor besar. Ia adalah had laju mutlak alam semesta. Menurut teori kerelatifan khas Albert Einstein, tak ada apa-apa yang ada jisim boleh capai apatah lagi melepasi kelajuan ni. Ia adalah peraturan asas dalam fabrik realiti kita. Sekarang, ini bahagian yang betul-betul akan buka minda kita. Cahaya yang kita nampak dengan mata kita, merah, jingga, kuning, hijau, biru, semua warna pelangi itu hanyalah secebis satu jalur yang sangat-sangat sempit daripada keseluruhan spektrum cahaya yang ada. Semuanya adalah sinaran elektromagnet, benda yang sama yang kita bincangkan tadi. Apa yang beza cumalah panjang gelombang dan tahap tenaga. Di satu hujung spektrum, kita ada gelombang radio yang bawa lagu ke radio kita. Lepas tu ada gelombang mikro yang panaskan makanan kita, kemudian inframerah yang kita rasa sebagai haba, kemudian barulah ada jalur kecil cahaya yang kita boleh nampak ni. Selepas tu, ada ultra ungu yang boleh buat kulit kita sunburn, diikuti sinar X yang doktor guna untuk tengok tulang kita, dan akhir sekali, sinar gamma yang tenaganya sangat tinggi. Semua ni adalah cahaya, cuma mata kita dah berevolusi untuk nampak bahagian kecil yang paling berguna untuk hidup di bumi. Okey, sekarang kita dah faham sikit yang cahaya ni adalah gelombang elektromagnet. Tapi kat sinilah ceritanya jadi sangat pelik dan menarik. Selama beratus-ratus tahun, saintis-saintis terhebat dunia berdebat pasal satu soalan asas. Cahaya ni macam gelombang kat laut ke yang merebak dan beralun? Ataupun ia macam aliran peluru-peluru kecil yang ditembak lurus? Perdebatan antara gelombang lawan zarah ni membawa kita terus ke tengah-tengah dunia mekanik kuantum yang membingungkan. Di satu pihak, kita ada idea yang cahaya ni gelombang. Gelombang ni ada ciri-ciri dia. Ia boleh merebak macam riak air dalam kolam. Ia boleh membengkok bila lalu tepi bucu
Dan yang paling penting, dua gelombang boleh bertembung dan sama ada jadi lebih kuat atau batalkan satu sama lain. Fenomena ni kita panggil interference. Di pihak lain pula, kita ada idea yang cahaya ni zarah. Zarah ni ialah satu objek yang ada satu lokasi je. Fikirkannya macam sebiji bola kecil. Ia ada di satu tempat pada satu masa dan bergerak lurus melainkan ada benda halang dia. Dua-dua idea ni nampak macam tak boleh wujud serentak, tapi yang peliknya, ada bukti yang sangat kukuh untuk kedua-duanya sekali. Bukti yang cahaya ni gelombang memang meyakinkan dan kita boleh nampak setiap hari. Bila anda tengok cermin, itu pantulan. Bila anda letak straw dalam gelas air dan nampak ia macam bengkok, itu pembiasan. Cahaya membengkok bila ia bergerak dari udara masuk ke air. Tapi bukti paling power datang dari satu eksperimen terkenal yang dipanggil eksperimen dui celah oleh Thomas Young. Bila cahaya ditembak melalui dua celah yang sangat halus dan rapat, ia tak hasilkan dua jalur cahaya kat skrin belakang. Sebaliknya, ia hasilkan satu corak belang-belang terang dan gelap. Ini adalah corak interference, bukti yang tak dapat disangkal bahawa cahaya berkelakuan macam gelombang yang lalu dua-dua celah serentak dan kemudian kacau dirinya sendiri. Pelik kan? Okey, kes sepatutnya dah tutup kan? Cahaya ialah gelombang. Tapi tak semudah tu. Pada awal abad ke-20, ada satu masalah baru muncul, dipanggil kesan fotoelektrik. Saintis dapati bila cahaya dipancarkan ke atas logam, ia boleh tendang keluar elektron dari logam tu. Ikut teori gelombang, cahaya yang lebih terang sepatutnya lebih mudah tendang elektron keluar. Tapi eksperimen tunjuk benda lain. Apa yang penting bukan terang atau tak, tapi warna cahaya tu. Albert Einstein dalam salah satu kajiannya mencadangkan satu idea yang radikal. Cahaya ni tak datang macam gelombang berterusan, tapi dalam bentuk paket-paket tenaga yang berasingan. Beliau namakannya kuanta, yang sekarang kita kenal sebagai foton. Idea ni jelaskan kesan fotoelektrik dengan sempurna. Hanya foton dengan tenaga yang cukup, warna yang betul, boleh tendang keluar satu elektron. Macam satu kunci yang betul je boleh buka satu mangga. Ini bukti kukuh yang cahaya juga bertindak macam zarah. Jadi, mana satu yang betul? Gelombang ke zarah? Jawapan dari dunia kuantum ialah kedua-duanya sekali. Ini dikenali sebagai dui sifat gelombang zarah dan ia adalah salah satu konsep paling asas, paling aneh dan paling menakjubkan dalam sains. Cahaya bukan kejap jadi gelombang dan kejap jadi zarah. Ia secara semula jadi adalah kedua-duanya serentak. Sifat mana yang ia tunjukkan kat kita bergantung sepenuhnya pada macam mana kita pilih untuk tengok atau ukur dia. Kalau anda buat eksperimen untuk cari gelombang, macam eksperimen dui celah, ia akan berkelakuan macam gelombang. Kalau anda buat eksperimen untuk cari zarah, macam kesan fotoelektrik, ia akan berkelakuan macam zarah. Ia adalah satu kebenaran tentang alam semesta yang melawan logik akal kita, tapi ia dah disahkan oleh eksperimen berkali-kali. Okey, kita dah pening-pening sikit dengan sifat fizikal cahaya yang mendalam ni. Sekarang jom kita bawa balik konsep-konsep ni ke pengalaman kita sendiri. Macam mana objek kuantum yang pelik ni, yang merupakan gelombang dan zarah pada masa yang sama, boleh cipta dunia yang penuh dengan warna dan imej yang kita nampak setiap hari. Macam mana fizik diterjemahkan jadi persepsi? Pertama sekali, jom kita jelaskan satu benda yang orang selalu keliru. Campur cahaya tak sama langsung dengan campur cat. Bila kita cakap pasal sumber cahaya, macam piksel kat skrin telefon atau TV anda, kita guna model aditif atau penambahan. Tiga warna cahaya utama, merah, hijau dan biru, bila digabungkan, cahayanya akan ditambah bersama untuk hasilkan cahaya putih. Sebaliknya, bila kita campur cat atau dakwat, kita guna model subtraktif atau penolakan. Pigmen dalam cat berfungsi dengan menyerap sesetengah warna cahaya dan pantulkan yang lain. Jadi bila anda campur cat sian, magenta dan kuning, setiap cat tu akan tolak lebih banyak warna dari cahaya putih, buatkan hasilnya jadi makin gelap dan akhirnya jadi hampir hitam. Dan macam mana mata kita yang hebat ni kesan semua maklumat ni? Di belakang mata kita, dalam satu lapisan yang dipanggil retina, ada dua jenis sel khas. Pertama, kita ada sel rod, jumlahnya banyak, dalam 100 juta. Sel ni sangat sensitif pada cahaya dan bertanggungjawab untuk penglihatan kita dalam gelap atau waktu malam. Tapi ia butuh warna. Ia cuma nampak dalam hitam, putih dan kelabu. Kedua, kita ada sel kon. Jumlahnya sikit je, dalam 6 juta dan ia tertumpu di tengah-tengah retina kita. Sel kon perlukan cahaya yang terang untuk berfungsi, tapi inilah hero penglihatan warna kita. Ada 3 jenis sel kon, masing-masing paling sensitif kepada cahaya merah, hijau atau biru. Otak kita kemudiannya akan ambil isyarat dari 3 jenis kon ni dan gabungkannya untuk hasilkan berjuta-juta warna yang kita boleh nampak. Setakat ni kita dah tengok cahaya dari sudut fizik dan persepsi manusia, tapi peranannya jauh lebih besar daripada itu. Cahaya matahari secara literalnya adalah sumber tenaga utama yang menggerakkan hampir semua ekosistem dan kehidupan di planet bumi. Ia adalah enjin biosfera kita.
Proses yang membolehkan semua ini berlaku adalah satu keajaiban biokimia yang dipanggil fotosintesis. Tumbuhan, alga dan sesetengah bakteria bertindak macam panel solar semula jadi yang kecil. Mereka guna pigmen macam klorofil untuk tangkap tenaga dari foton cahaya matahari. Tenaga ini kemudiannya digunakan untuk ambil karbon dioksida dari udara dan air dari tanah dan tukarkannya menjadi gula, molekul yang penuh dengan tenaga kimia. Gula ni jadi makanan untuk tumbuhan tu sendiri dan kemudian jadi makanan untuk haiwan yang makan tumbuhan tu dan haiwan yang makan haiwan lain. Jadi tenaga dalam nasi yang anda makan tu asalnya datang dari satu foton yang bergerah 8 minit dari matahari. Dan sebagai bonus, proses ni bebaskan oksigen, gas yang kita perlukan untuk bernafas setiap saat. Tapi, alam semula jadi bukan setakat pandai tangkap cahaya. Ia juga dah belajar untuk cipta cahaya. Sesetengah organisma hidup hasilkan cahaya sendiri melalui proses yang dipanggil bioluminescence. Ini bukan macam mentol panas. Ia adalah cahaya sejuk yang dihasilkan oleh tindak balas kimia dalam badan organisma tu. Kehidupan dah jumpa cara yang bijak untuk guna cahaya buatan sendiri ni. Kelip-kelip gunakannya untuk cari jodoh waktu malam. Di lautan dalam yang gelap gelita, ikan pemancing guna umpan bercahaya untuk pikat mangsa, manakala sesetengah sotong lepaskan awan dakwah bercahaya untuk kelirukan pemangsa. Ia bukti yang hebat tentang macam mana kehidupan boleh beradaptasi dan kuasai cahaya walaupun di tempat paling gelap. Sama macam kehidupan lain di bumi, kita manusia pun dah belajar untuk manfaatkan kuasa cahaya. Sejak nenek moyang kita yang terawal kawal api buat pertama kali untuk panjangkan waktu siang, masak makanan dan halau pemangsa, kita sentiasa cari cara baru untuk jinakkan dan gunakan cahaya. Perjalanan dari unggun api ke mentol lampu dan sekarang ke laser dan gentian optik adalah cerita tentang kepintaran manusia itu sendiri. Ambil contoh fotografi, satu ciptaan yang dah ubah cara kita tengok dunia. Perkataan tu sendiri datang dari bahasa Yunani. Secara literalnya bermaksud melukis dengan cahaya. Tak kisahlah guna filem kimia zaman dulu atau sensor digital moden yang kira foton, prinsip asasnya tetap sama. Guna cahaya untuk tangkap satu detik masa, untuk rakam imej dunia di sekeliling kita. Ia satu bentuk seni dan teknologi yang bergantung sepenuhnya pada pemahaman dan manipulasi kita terhadap cahaya. Dan dari situ, penggunaannya dah meletup dalam hampir semua aspek hidup kita. Internet yang anda guna sekarang ni mungkin sampai ke rumah anda melalui kabel gentian optik, di mana data dihantar sebagai denyutan cahaya yang super laju. Laser, cahaya yang sangat fokus, digunakan dalam macam-macam benda. Dari pembedahan mata yang halus, pemotongan besi di kilang, sampailah ke pengimbas khotbah kat pasaraya. Dalam bidang perubatan, kita guna sinar X untuk tengok dalam badan. Kita juga tukar cahaya matahari terus jadi elektrik guna panel solar. Malah dalam seni, dari zaman pelukis Renaissance yang pandai main dengan cahaya dan bayang-bayang, sampailah ke filem moden, cahaya adalah alat yang sangat penting untuk cipta emosi dan suasana. Sekarang, jom kita buat satu lompatan terakhir dalam skala dari teknologi manusia ke keluasan alam semesta itu sendiri. Cahaya bukan sahaja penting di bumi. Ia adalah sambungan utama kita kepada kosmos. Hampir semua yang kita tahu tentang bintang, galaksi dan sejarah alam semesta datang daripada analisis teliti terhadap cahaya purba yang dah mengembara merentasi angkasa lepas selama berjuta-juta atau berbilion-bilion tahun untuk sampai ke teleskop kita. Inilah konsep yang paling menakjubkan sebab cahaya ambil masa untuk bergerak. Bila kita tengok jauh ke angkasa, secara literalnya kita tengah tengok masa lalu. Bila anda tengok matahari, anda tak tengok matahari sekarang, tapi matahari 8 minit yang lepas. Cahaya dari sistem bintang paling dekat, Alpha Centauri, ambil masa lebih 4 tahun untuk sampai kat kita. Bila anda nampak galaksi Andromeda di langit malam, anda tengah tengok cahaya yang mula bergerak 2.5 juta tahun dahulu. Dan teleskop angkasa macam Hubble atau James Webb boleh tengok galaksi yang cahayanya dah bergerak selama lebih 13 bilion tahun. Peranan cahaya dalam fizik asas memang tiada tandingan. Kelajuannya yang sentiasa sama, tak kira laju mana pun anda bergerak, adalah tiang utama yang menyokong seluruh teori kerelatifan Einstein. Teori ini bukan saja bagi kita persamaan paling terkenal E sama dengan mc kuasa 2, tapi ia juga ubah cara kita faham graviti. Einstein ramalkan yang objek besar macam bintang sebenarnya melengkungkan fabrik ruang masa itu sendiri. Dan cahaya bila lalu dekat ruang masa yang melengkung ni akan ikut je lengkungan tu seolah-olah laluannya dibengkokkan oleh graviti. Fenomena ni dah pun dibuktikan dan ia salah satu pengesahan teori Einstein yang paling hebat. Jadi, kita dah lihat bagaimana cahaya adalah segalanya. Ia adalah zarah kuantum yang pelik dan gelombang yang beralun. Ia adalah tenaga untuk kehidupan dan kanvas untuk penglihatan. Ia adalah alat untuk tamadun kita dan utusan dari masa lampau kosmik.
Ia adalah benang emas yang mengikat pemahaman kita tentang alam semesta dari foton yang paling kecil sampailah ke galaksi yang paling besar. Ia dah terangkan begitu banyak perkara untuk kita, tapi ia juga ingatkan kita untuk setiap benda yang kita nampak, ada lebih banyak lagi yang tersembunyi dalam gelap. Persoalannya sekarang, dengan semua yang telah diterangi oleh cahaya, apakah lagi penemuan menakjubkan yang menanti kita dalam bayang-bayang yang kita belum sinari?